Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi bersama dengan saya di youtube.com/Azril_Nazli_Ayas memandu perlahan-lahan perawatan wajah dalam hujan lebat di lebuh raya NGP. Okey, mari kita tengok untuk hari ni agak menarik. Hari ni berita kripto hari ni untuk hari ni ialah sampai bulan ni 4 Mei 2021, jam lebih kurang 4.30 petang 4.26. Hari ini Bitcoin mengalami penurunan mendadak daripada 58,000 USD mendadak tadi pukul 10 pagi ke 55,000, 3,000 hilang disebabkan penjualan daripada whales daripada Amerika ataupun penjual pelabur-pelabur daripada Amerika menjual Bitcoin mereka, hingga menyebabkan kehilangan sehingga $3,000 nilainya. Ethereum pula gagah Ethereum gila. Masa saya bercakap ni, Ethereum didagangkan pada harga 3,300 USD ataupun dalam duit Malaysia 13,600 USD. Oh gila. Dia punya kenaikan dia memang dahsyat lah Ethereum. Masa saya baru nak mula main kripto ni, Ethereum masih lagi harga 7,500 lagi. Saya ingat lagi. Nak beli kata mahal. Lepas tu saya pergi invest ke tempat lain lah. So hari ni juara ialah dengan 24% kenaikan dalam masa 24 jam ialah Dogecoin. 48 sen seunit dalam USD lah. Kalau dalam RM RM1.98 seunit. Dogecoin ni disebabkan nampak ni Dogecoin. Gila dahsyat kenaikan dia. 48 sen lah, satu unit lah. Hari ni baru 4 hari bulan baru 4 hari bulan. So dikatakan Dogecoin akan all time high pada 9 hari bulan waktu kita lah, 8 hari bulan waktu Amerika Syarikat. Macam tu lah. Lepas tu saham kegemaran saya BNB stabil dekat 646 US dollar. So hari ni sahaja dia dah pernah pergi ke 680 US dollar seunit. Memang dahsyat lah semua koin-koin ni. XRP pula setelah mengalami kejatuhan tadi masih gagal lagi untuk recover, masih lagi kat 144. Makin jatuh adalah XRP mengalami kejatuhan lagi. Dia ikut Bitcoin pun. So Bitcoin tengah jatuh sekarang ni. Betul lah, dia ikut Bitcoin. Bitcoin jatuh, dia pun jatuh. So Bitcoin sekarang 55,659 seunit dalam USD lah. LTC mengalami kenaikan. Sekarang didagangkan pada 281 USD setinggi 299 USD dalam masa 24 jam. Ditahan LTC. Jadi itu saja update saya tentang koin-koin kripto hari ni 4 hari bulan Mei 2021. So kena tengok balik video ni selepas setahun. Saham-saham kecil saya tak tengok lah. Saham-saham kecil saya tak tengok. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.